Jika anda rasa yang anda ada gejala-gejala depression tersebut, mungkin salah satu perkara pertama yang anda boleh buat adalah boleh tak doktor explain sikit tentang dysthymia and apa beza dia dengan depression? dysthymia tu ataupun kita panggil persistent depressive disorder. Dalam payung depression ni ada banyak jenis. Antaranya adalah major depressive disorder. Satu lagi adalah dysthymia ataupun persistent depressive disorder. Bezanya dysthymia ni adalah, kalau tadi kan doktor kata kalau depression ni lebih kurang 2 minggu. Last lebih pada 2 minggu, kita mungkin boleh diagnose lah kalau dia ada depression. Tapi dysthymia ni, dia depression tu berpanjangan selama paling kurang 2 tahun. Dia keterukan dia mungkin tak seteruk macam orang yang depression. Tapi the mood tu memang sentiasa tak okey. Maknanya mood tu sentiasa depressed dan kadang-kadang dia teruk sikit, kadang-kadang dia balik pada keadaan dysthymia yang tak completely well tu. Pada luarannya, kita akan nampak macam orang ni mungkin masih boleh bekerja, tapi mungkin pencapaian dia tu tak sebagus yang kita harapkan. And mood dia kadang-kadang just depressed, kadang-kadang lebih teruk sikit daripada depression. So dia boleh ada episod. Kalau major depression tu dia episodik, di dysthymia ni lebih persistent sikit. Okey, boleh tak doktor bagi satu nasihat untuk orang yang rasa dari depression tapi dia takut nak jumpa doktor? Apa benda pertama yang dia boleh buat? Memang diakui berjumpa dengan doktor ataupun pakar psikiatri bukanlah sesuatu yang mudah. Tapi jika anda rasa yang anda ada gejala-gejala depression tersebut, mungkin salah satu perkara pertama yang anda boleh buat adalah cuba berjumpa dan bercakap dengan seseorang yang anda percayai. Kita pun kena sedar bahawa depression adalah satu penyakit yang boleh diubati dan impaknya sangat besar. Especially kalau kita bekerja, kita masih belajar, ya, kita tak mahu hidup kita terganggu terlampau lama. The longer you stay away, lagi sukar untuk kita rawat keadaan anda tersebut. Hopefully ini dapat membantu.